Boleh tak kita cover orang yang nak masuk bagian korban? Siapa yang nak bagi daging kepada tukang korban, boleh letak daging masing-masing di dalam baldi. Baik. Dengar baik-baik orang masuk. Dia ni masuk korban, lepas masuk korban 7 orang, adalah orang wakil daripada pihak yang menguruskan. Dia kata, "Hei 7 orang yang masuk korban, mana-mana daripada kamu yang nak beri sumbangan daging kepada tukang sembelih, boleh letak di sini." Boleh tak kata lagu tu? Hukumnya boleh. Yang tak boleh, ditetapkan setiap orang yang masuk korban mesti beri daging kepada tukang sembelih. Tak boleh. Faham lagi? Kerana apa? Kerana Nabi larang orang yang masuk korban beri daging kepada tukang korban dan tukang lapah, kerana mereka mari buat kerja. Kerana itu dikira upah. Siapa yang mengupah dalam ibadat korban, tidak ada korban dah bagi. Kata Sayyidina Ali, "Amarani Rasulullah SAW an akuma ala budni." Nabi pernah mewakilkan aku menguruskan unta korban Nabi. Nampak tak? Kata Sayyidina Ali, Nabi pernah suruh aku urus korban unta Nabi. Dan Nabi pesan kepada aku, jangan beri kepada tukang sembelih dan tukang lapar. Kata ulama syarah hadis, jangan beri di sini maksudnya atas jalan kerana dia mari buat kerja. Faham lagi? Atas jalan upah. Kami beri mereka ini benda yang lain, bukan binatang korban. Wa nahnu nu'tihim min indina, kata Sayyidina Ali, kami upah tukang sembelih, tukang lapar dengan harta lain, pitih kami suku. Bukan daging korban, bukan kulit korban, bukan ekor, bukan belulang. Faham lagi? Jadi hak lepas-lepas kita dulu jahil, tak dengar, terlibat benda ni, minta ampun pada Allah. Allah Maha Pengampun. Faham lagi? Allah Maha Pengasih sayang. Wa kana Allahu ghafurur rahim, adalah Allah Maha Pengampun, Maha kasih sayang. Kan dulu kita banyak doktor, banyak bodoh, banyak dok mengaji pang. Leni dengar baru tahu tak boleh gitu. Mudah-mudahan Allah kembalikan pahala korban kita al-Fatihah. Jadi bila lepas kita masuk korban, orang lapar, orang yang sembelih ada di situ, kita nak bagi daging, boleh beri ke tukang lapar, ke tukang sembelih. Kerana bukan atas dasar ngupah, atas dasar kerana bagi daging macam orang lain kita bagi. Faham lagi? Yang tak boleh, kena upah. Nampak? Kerana dia mari sembelih, kita pun kena beri daging ke dia. Tak boleh pasal dia mari sembelih, hukumnya haram. Lepas tu 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, tak ada khilaf, haram upah tukang sembelih, tukang lapar dengan daging korban. Nampak? Hak moleknya kita beri pitih. Pakat lagi, lepas pada kumpul dah 7 orang, minta 10 riyal orang. Berapa pula 10 riyal orang lagi? Upah tukang sembelih. Jadi pak mak sembelih dapat lagi, atas ekor beri 70 riyal. Faham? Kita kata pak mak kita tahun ni lepas dengar kata tak boleh nak beri daging ke tukang sembelih, kita tak beri dah. Kita upah pitih. Seekor lembu 70 riyal. Cukup dah lagi. Rasa cukup dah. 70 riyal seekor lembu. Nak 2 ekor 140. Pak mak kata dak cukup. Sembelih apa? Sembelih pak mak. Baik mati ya senang, pada hidup nyusah orang. Faham lagi?